Kalau kat rumah korang ada masalah pipe bocor, korang buka je website ni. Kalau aircon rumah korang bermasalah, korang buka je website ni. Ada masalah tanda sumbat, buka je website ni. Nak buat kerja-kerja wiring, nak tambah kipas siling, nak tambah plug point, buka je website ni. Tak kisahlah apa-apa kerja pun yang melibatkan kerja-kerja bertukang, macam nak pasang grill, nak pasang awning, nak repair apa-apa dekat rumah korang, korang buka je website ni. Tuksekang.com. Website ni akan bantu korang untuk cari kontraktor-kontraktor kecil ataupun orang-orang yang bekerja tukang yang ada dekat dengan rumah korang. Lebih kurang je macam Foodpanda, Lala, Move, Grab, lebih kurang je macam tu. Cumanya yang ini bukannya apps, dia website. Korang bagi tahu je dalam website ni apa masalah yang korang nak selesaikan. Lepas tu ambil gambar, upload, lepas tu post dekat dalam website ni. Nanti kontraktor-kontraktor kecil ataupun orang-orang yang bekerja tukang yang tinggal dekat dengan rumah korang, diorang akan respon dengan harga upah masing-masing. So nanti korang pilih lah mana satu kontraktor yang tawarkan harga yang paling terbaik dengan servis yang paling terbaik. So segala urusan akan dibuat dalam website tuksekang.com ni. Nak set tarikh dengan masa, nak buat pembayaran deposit, pembayaran full payment, bukti pembayaran, nak buat komplain kalau kerja ada masalah, nak buat refund, semua benda buat dekat dalam website ni. So lepas ni tak adalah masalah, kita dah bayar pada kontraktor tapi kontraktor lari tak buat kerja. Buka website tuksekang.com sekarang, daftar dulu, kemudian cari kontraktor, pergi repair atap rumah korang yang bocor tu.